Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya bangun menyokong Rang Undang-Undang Statistik 2026 kerana pada hemat saya, Rang Undang-Undang ini bukan sekadar menggantikan Akta Perangkaan tahun 1965 atau Akta 415. Sebaliknya merupakan suatu pembaruan yang amat penting dalam memperkukuhkan keupayaan negara membuat keputusan berasaskan ilmu, bukti dan fakta. Dalam era kecerdasan, artificial intelligence, big data, internet of things dan ekonomi digital, kekuatan sesebuah negara semakin bergantung kepada keupayaan mengumpul, mentafsir dan menggunakan data bagi membentuk dasar yang tepat, jitu dan peperangan jauh. Datuk Yang Di-Pertua, hari ini kerajaan berbelanja berbilion ringgit setiap tahun untuk pendidikan, kesihatan, kebajikan, pembangunan ekonomi dan pelbagai program bagi memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Namun begitu, setiap dasar akhirnya bergantung pada satu persoalan yang sangat asas, iaitu adakah data yang menjadi sandaran kepada perancangan dan pelaksanaan dasar tersebut benar-benar berkualiti. Jika data yang digunakan tidak tepat, sudah pasti dasar yang digubal tersasar dan apabila dasar tersasar, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya. Atas sebab itu, saya menyambut baik usaha kerajaan memperkukuhkan fungsi Jabatan Statistik Malaysia sebagai pusat repositori data negara serta penyeras statistik rasmi negara. Walaupun demikian, pada pandangan saya, cabaran negara pada hari ini bukan lagi kerana kekurangan data. Sebaliknya, negara sedang berhadapan dengan lambakan data atau data explosion. Dengan izin. Perkara yang masih kurang ialah keupayaan untuk menyatupadukan data daripada pelbagai kementerian dan agensi sehingga data yang diperoleh benar-benar menjadi intelligence yang mampu membantu kerajaan membuat keputusan secara strategik. Di sini saya berharap akta ini menjadi titik permulaan kepada pembentukan Whole of Government Data Governance dengan izin yang sebenar dan menyeluruh. Matlamatnya bukan sekadar menjadi penyimpan data, tetapi menjadi data sebagai asas kepada setiap keputusan strategik kerajaan. Datuk Yang Di-Pertua, izin saya memetik kata-kata tokoh pengurusan moden W. Edward Deming. Without data, dengan izin, you are just another person with an opinion. Maksudnya amat mendalam. Tanpa data, kita hanya berhujah berdasarkan andaian. Tetapi dengan data, kita mampu membuat keputusan berdasarkan realiti. Pada hemat saya, inilah ruh sebenar Rang Undang-Undang Statistik 2026. Untuk itu, izinkan saya membawa Dewan Yang Mulia ini melihat statistik daripada satu perspektif yang lebih luas. Pada hemat saya, statistik bukan sekadar angka. Statistik ialah naratif yang menceritakan keadaan sebenar sebuah negara. Di sebalik setiap angka kemiskinan, ada keluarga yang sedang bergelut mencari rezeki. Di sebalik kadar pengangguran, ada anak muda yang sedang mencari peluang untuk membina masa depan. Di sebalik statistik kelahiran, ada keperluan kepada sekolah, hospital dan perumahan untuk generasi yang akan mencorakkan negara pada masa akan datang. Di sebalik statistik penuaan penduduk pula, terdapat cabaran kesihatan, pencen dan kebajikan yang mesti dirancang dan ditangani lebih awal bagi mengelakkan negara terbeban dengan pelbagai masalah yang mungkin timbul. Untuk itu, apabila kita berbicara mengenai statistik, sebenarnya kita sedang bercakap mengenai kehidupan manusia. Jabatan Statistik Negara atau Malaysia bukan sekadar dikenali sebagai pengeluar statistik rasmi kerajaan, tetapi sepatutnya perlu berkembang menjadi sebuah institusi yang membantu kerajaan melihat bukan sahaja perkara yang telah berlaku, tetapi apa yang bakal berlaku. Dalam arti kata lain, statistik yang baik bukan hanya merekod sejarah kerana statistik yang baik membantu membentuk masa depan. Ruh sebenar yang dikemukakan oleh keseluruhan rang undang-undang ini bukan sekadar mengenai jumlah data yang dikumpulkan. Ia bukan semata-mata mengenai teknologi digital dan ia juga bukan mengenai kuasa ketua perangkawan. Sebaliknya adalah mengenai kepercayaan rakyat terhadap data negara yang dikumpul dan dihebahkan kepada khalayak. Datuk Yang Di-Pertua, dalam era digital hari ini, cabaran terbesar bukan lagi kekurangan maklumat, tetapi krisis keyakinan terhadap maklumat. Media sosial membanjiri masyarakat dengan pelbagai angka, analisis dan dakwaan. Ada yang benar, ada yang mengelirukan, malah ada yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sehingga sukar dibezakan antara fakta dan rekaan. Dalam keadaan sebegini, statistik rasmi negara
mesti menjadi sumber rujukan yang paling dipercayai. Rakyat memerlukan angka yang diyakini. Pelabur memerlukan data yang boleh dipercayai. Kerajaan pula memerlukan asas memberi data. Kerajaan pula memerlukan asas memberikan data yang bebas daripada sentimen dan kepentingan politik semasa. Di sini, saya ingin membawa Dewan kepada satu lagi persoalan yang amat penting dan dasar. Itu bagaimana kita memastikan integriti data, kebebasan institusi statistik dan kepercayaan awam yang sentiasa terpelihara. Inilah yang akan menentukan sama ada statistik negara benar-benar menjadi asas kepada tabik urus yang baik atau diragui kerana sekadar menjadi himpunan angka di atas kertas yang diragui ketelusan dan keabsahannya. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik bahawa rang undang-undang ini yang memberi penekanan kepada kualiti, integriti dan keboleh kepercayaan kepada statistik rasmi negara. Namun begitu, izinkan saya menyatakan satu prinsip. Integriti tidak lahir dari undang-undang semata-mata. Integriti lahir dari budaya institusi. Kita boleh mempunyai akta yang terbaik, tetapi sekiranya wujud persepsi bahawa akta boleh dipengaruhi atau disesuaikan mengikut kepentingan tertentu, keyakinan rakyat akan terhakis. Sebaliknya, statistik negara hendaklah sentiasa dilihat sebagai bebas, profesional dan berintegriti. Kerana angka yang jujur, walaupun pahit, jauh lebih bernilai daripada angka yang indah tetapi tidak menggambarkan realiti. Data boleh memberitahu kita apa yang sedang berlaku, tetapi hikmah akan memberitahu kita mengapa ia berlaku dan apakah yang perlu dilakukan selepas ini. Itulah beza antara sebuah negara yang kaya dengan maklumat dengan sebuah negara yang kaya dengan kebijaksanaan. Matlamat kita bukan sekadar menjadi sebuah data rich nation dengan izin, sebaliknya kita mahu membina sebuah wisdom driven nation juga dengan izin yang menggunakan data secara beretika, bijaksana dan berpandangan jauh. Saya percaya bahawa sekiranya rang undang-undang ini dilaksanakan sepenuhnya dengan penuh integriti, pelaksanaannya mampu menjadi salah satu batu asas kepada cita-cita besar tersebut. Datuk Yang di-Pertua, statistik bukan sekadar merekod masa lalu, tetapi mencerminkan keberkesanan dasar kerajaan. Melalui data, kerajaan dapat menilai sama ada suatu dasar benar-benar mengurangkan kemiskinan, merapatkan kesenjangan dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Statistik bukan sekadar menghasilkan angka tetapi menjadi asas kepada penambahbagian dasar awam. Melalui statistik, setiap kementerian boleh menilai keberkesanan program, memperbaiki kelemahan dan memastikan setiap ringgit wang rakyat dibelanjakan secara berkesan. Dalam dunia yang semakin kompleks, rakyat menilai kerajaan bukan sekadar berdasarkan niat, tetapi hasil yang dapat dibuktikan melalui data yang telus, konsisten dan diyakini. Sebab itulah rang Undang-Undang Statistik 2026 bukan sekadar mempukuhkan pentadbiran statistik, malah menjadi asas kepada budaya evidence-based policy making, iaitu setiap dasar digubal berasaskan bukti, bukan berasaskan persepsi atau andaian. Apabila budaya ini diperkukuhkan, kerajaan akan menjadi lebih cekap, rakyat akan menjadi lebih yakin pada dasar awam dan dasar awam akan menjadi lebih berkesan. Datuk Yang di-Pertua, sekira undang-undang ini diluluskan, saya berharap ia menjadi pemangkin kepada pembinaan ekosistem data nasional yang lebih bersepadu, menyeluruh dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Data yang berkualiti akan melahirkan dasar yang berkualiti, manakala dasar yang berkualiti akan menghasilkan pembangunan yang lebih adil, cekap dan mampan. Justru itu, data negara perlu diurus dalam satu ekosistem bersepadu yang merentas kementerian dan agensi demi memperkukuhkan keberkesanan tabik urus negara. Saya mencadangkan supaya Malaysia membangunkan National Data Ecosystem yang berasaskan pengurusan data secara menyeluruh, membolehkan data merentas kementerian, agensi kerajaan, negeri dan pihak berkuasa tempatan dan diuruskan dengan menggunakan standard, definisi dan protokol yang seragam. Matlamatnya bukan menghimpunkan semua data satu tempat, tetapi memastikan data dapat dikongsi secara sah, selamat dan berkesan bagi menyokong penggunaan dasar awam. Pendekatan yang perkara ini mampu memboleh kerajaan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh serta bertindak lebih pantas terhadap sebarang cabaran yang muncul. Bagi menjayakan hasrat tersebut, saya berpendapat sudah tiba masanya kerajaan mempunyai pelan induk data nasional yang menjadi rujukan bersama bagi seluruh sektor awam. Pelan ini bukan sekadar menetapkan sasaran pendetailan,
tetapi perlu memberikan hala tuju dan jawapan yang jelas persoalan antara lain mengenai standard dan kualiti data, tabik urus dan perkongsian data antara agensi, keselamatan dan perlindungan data, penggunaan kecerdasan buatan secara beretika, pembangunan bakat dalam bidang sains data dan mekanisme semakan berkala terhadap kualiti statistik rasmi negara. Dengan adanya pelan yang tersusun, usaha transformasi data negara tidak lagi bergantung kepada inisiatif mana-mana kementerian secara berasingan tetapi bergerak dalam satu kerangka nasional yang konsisten. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menyimpulkan rang undang-undang yang saya bahaskan ini bahawa statistik bukan sekadar matlamat tetapi statistik adalah wahana untuk mencapai keadilan. Saya akhiri perbahasan ini dengan menyatakan bahawa data yang berkualiti mampu mengukuhkan integriti institusi, membina kepercayaan rakyat dan membolehkan kerajaan mengubah dasar yang lebih tepat, adil dan berpandangan jauh. Statistik membekalkan data. Data melahirkan ilmu, namun begitu hanya hikmah yang dalam kepimpinan mahu menterjemahkan ilmu ini menjadi dasar yang adil, menjamin kesejahteraan rakyat dan membawa kepada negara maju. Justru itu dengan keyakinan bahawa Rang Undang-Undang Statistik 206 ini merupakan satu langkah penting ke arah mempukuhkan tadbir urus negara yang lebih berasaskan bukti, yang lebih telus, lebih berintegriti dan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Saya dengan penuh hormat menyatakan sokongan terhadap Rang Undang-Undang ini. Terima kasih.